Jadi tapi nampaknya benda itu tak reda juga, sehinggalah bawa ke kabinet pun tak boleh lepas juga. Jadi selepas itu nampak kecenderungannya, ingat tak dia punya turning point ialah apabila kerajaan mengumumkan bahawa agensi-agensi penguatkuasa akan membuat siasatan berterusan terhadap individu-individu yang dikaitkan dengan mafia korporat, kerana mereka ini memang sudah diketahui oleh pihak berkuasa. Dan jadi maksudnya itu turning point yang menunjukkan bahawa skrip itu telah berubah daripada cuba menyembunyikan kontroversi ini kepada meletakkan semuanya di kepala Victor Chin. Okey ya. Jadi itu saya tengok, bila saya tengok garis masa itu, yang tiba-tiba Victor Chin muncul. Sebelum tu dia tak bersuara semua kan. Saya ingat Victor Chin pada ketika itu dah mula tahu sudah aku kena jadi kambing hitam.